Assalamualaikum, Puan Rabiatul. Waalaikumsalam. Janganlah sombong sangat. Suami awak tu adik ipar saya, ingat sikit. Bekas suami. Oh, tahu pun bekas suami. Habis tu, kenapa kalau dah ludah nak encik dah balik? Jangan biadab ya. Urusan saya dengan Ustaz Irfan tak ada kena-mengena dengan kamu. Tapi itulah, kalau dah terdesak, mengangkat balik ya. Jaga mulut kamu ya. Jangan sampai saya ambil tindakan atas kamu. Tak apalah kalau berani sangat nak tahu, boleh je. Kita tengok siapa yang kena tendang dulu dengan Ustaz Irfan. Aku belum habis cakap lagi. Sakitlah. Dengar sini ya. Berambus daripada rumah tu. Jangan nak ganggu kebahagiaan adik aku. Boleh? Macam.